Assalamualaikum, bersama aku David Jamil. Hari ni aku akan buat korang kita pergi makan buka puasa dekat atas kru menikmati pemandangan yang indah. Satu-satunya ada dekat Johor. Let's go check it out. Alright geng, hari ni kelang kabut sikit. Tak tahulah sebab kerja dengan jam ni semua. Sekarang aku daripada Macap dah. Daripada Batu Hai turun ke Macap, sekarang pergi JB. Aku dah kerja lagi kat Simbung ke tak tahu sempat ke tak. Kita cuba dulu lah. InsyaAllah, bismillah. Ush, aku dah lewat. Finally aku dah sampai. Tapi dah 6.45. Kena cepat. Diorang dah tunggu aku. Ya Allah, aku jam daripada pukul 4. Gerak baru sampai. Okay, thank you so much bro. So, kita dah sampai. So, terusnya kita nak naik belah sana. So, kita kru seorang tunggu aku tadi. Tapi diorang kata it's okay, gerak awal matahari tak nampak. Hai, tu semua dah tunggu aku. Matahari tak nampak, so dia gerak macam ni. Jadi matahari keluar, dia kata just nice lah. Hai, thank you, sorry. Okay, sorry. Buka kasut. Macam tu baik pakai slipper tadi. Tahu baik aku pakai slipper. Thanks. Ni surat keselamatan. So semua orang kena isi ni. So kau tak payah pakai kasut cantik-cantik lah. Kasut semua tak boleh pakai. Jadi kau pakai selipar je lah. Lepas tu duduk sini cabut. Kasut juga sama. Selamat datang. Welcome. Kirim oleh-oleh selamat datang. So tepat jam 6.50 kapal terus ni bergerak. Kita nak buka puasa sekejap lagi. Ada sunset. So dia akan bergerak daripada sini entah ke point mana pun aku tak tahu. Aku tak tahulah kau dengar ke tak. Cakap kita tengah bising sangat kan. So aku tunjuk lu kat dalam macam mana keadaan dalam cruise. Kalau kau buka puasa kat ni nak dinner ke, kita tengok. Aku tunjuk kat dalam. Makanan apa ada? Tu nasi hujan panas. Betul tak? Ni nasi hujan panas, ayam masak merah, pencuk, mi hon goreng, cekodok, udang. Keropok moni, lepas tu ada kuih-kuih lah. Dia bagi sekali lah dengan kari. Trip yang kau naik ni, naik cruise sampai buka puasa, makan-makan lah. So sepanjang jalan ni, kita daripada sini Bungka, diorang bawa sampai Arena Macap. Arena Macap turun sampai Sungai Selat Melaka yang tengah-tengah tu. Babe, sepanjang aku duduk dekat Johor ni, aku rasa this is the satu-satunya yang kat JB yang kau boleh makan buka puasa. Kau nak dinner ke, kau nak apa ke, buat majlis ke dekat atas cruise, dekat sini je ada. Aku tak pernah jumpa lagi tempat lain. Tak tahulah kalau korang pernah tahu ke tak kan. Tadi ada lagi. Tadi luas lagi kalau tengok kan. Makan macam kau nak santai lepak malam. Boleh tidur kat sini. Kau lepak ni nak minum air kan, dah kenyang. Sini lah kawasan dia. Untuk pengalaman makan dekat atas cruise ni, dia bagi masa kau start daripada pukul 6 sampai pukul 8. So include sekali dengan makanan lah. Kau boleh dalam masa within that time 6 sampai 8 tu, kau boleh lepak kat sini. So cruise ni akan sentiasa bergerak. Betul bang? Cruise ni akan sentiasa bergerak. Jadi kita tak akan berhenti kan. Kita tak boleh berhenti. Sampai bergerak sampai makan. Sebab kalau kita berhenti, lagi Marine belah Singapura akan tahan kita gang. Satu kerja kena bayar saman. Biasa kau naik kereta, kecil keluar tingkap. Ini tak ada tingkap dah. Memang keluar kepala, cruise dapat angin terus. Syahdu angin dia lak hari ni tak ada. Matahari tak nampak sangat dah. Musim hujan pula tiba-tiba sampai. Hari tu dah panas kemarau banyak. Berjaya Waterfront. Takkan kau tak ingat tempat ni? JB Setulang. Nampak McD sana tu. McD tu. Ni belah Setulang lah ni. Setulang laut. Yang orang biasa datang makan tu. Ni tengah tambat lagi. Aku tak tahulah apa yang diorang nak buat lagi ni. Now kita akan melepasi jambatan kereta api yang baru buat tu kat JB mengalir Singapura tu. Kita lalu bawah dia. Semua nak makan. Aku tak makan. Kita ambil makanan ni. Jom kita pergi ambil makanan. Okey lah nasi hujan panas dia. Berasa lah dengan ayam masak merah dia. Ni betul ayam masak merah. Kadang-kadang makan ayam masak merah, ayam masak sos. Tu dia tak nak. Macam ni aku nak. Pakai basmati, nasi hujan panas. Ni betul ayam masak merah. Kadang-kadang makan ayam masak merah, ayam masak sos. Tu dia tak nak. Macam ni aku nak. Okey, sekarang dia bawa kita betul-betul dekat ujung dah. Ini antara perbatasan JB pergi Singapura. Yang biasa orang pergi jalan traffic jam nak masuk Singapura tu kan. Inilah dia. Dia kat Ballet Time. So boleh nampak dah paling hujung So dia buat U-turn. Kita patah balik ke sana. Ambil masa dalam lebih kurang setengah jam lagi
Okay, waktu pun dah pukul 7.45 dah malam. Cuaca dah gelap, kau tengok. Kat sana malam angin sejuk. Diorang lepak santai dekat depan sepoi-sepoi. Okey, bagi menjawab semua persoalan yang tak terjawab lagi, berapa harga per head untuk naik cruise ni? Harga untuk naik cruise satu kepala lebih kurang 190, include sekali makan. Masa yang dia bagi adalah 2 jam. Nanti aku check it out balik berapa minimum pack yang perlukan. Dan benda ni boleh booking ke atau by booking saja by booking. Tapi sebaiknya korang by booking lah untuk memudahkan urusan. Lagi lambat kau datang, lagi pendek lah masa. So kena make sure datang awal untuk dapatkan masa yang 2 jam. Sebab diorang ada limit masa untuk cruise yang dia bawa ni. Sama. Okay, kita dah settle lah. Kita dah settle, makan, buka puasa, naik cruise. So kita dah turun kat Senibong tu. Ini saja kot video kali ni. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Sambil-sambil tu aku bawa kau jalan kat sini. Ada banyak lagi cruise sebenarnya. Cruise nak jual pun ada, siapa nak beli tu. RM5 sekali. Sana tu dia nak jual cruise. So ni ada yacht besar. Dia macam international punya lah. So yang ni kalau nak sambut macam Valentine ke kan, macam sweet sikit nampak lah. Yang ni yang kita naik tadi. Dia yacht. Dia panggil yacht. Aku pun tak tahulah. Aku tak apa tahu lah. Tapi ni lah besar, cukup lebih kurang dalam 20 pack, 25 pack macam tu. Okay, so itu saja video kali ni. Kita dah settle makan. Alhamdulillah, satu experience yang baru. So mana korang nak cuba makan buka puasa dekat atas yacht atau cruise ni kan, dekat sini kat Senibong, so boleh contact orang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.